Ada orang kata nak mulakan bisnes ni perlu modal yang besar. Tak semestinya. Kadang-kadang bukan modal besar yang kita perlukan. Kita cuma perlukan satu peluang yang datang. Dengan tumbau RM20 je dah cukup untuk kau mulakan dengan langkah yang pertama. RM20 je dah cukup untuk kau mulakan impian kau yang besar tu. RM20 insya-Allah semua orang mampu. Tak payah nak tunggu gaji masuk, tak payah nak pinjam orang lain. RM20 tu duit kita sendiri. Mulakan dengan apa yang ada, jangan tunggu sempurna baru nak mula. Lambat nanti. Sebab kadang-kadang rezeki yang besar tu bermula dengan langkah-langkah yang kecil. So macam mana caranya RM20 ni boleh ubah kita punya hidup menjadi sumber pendapatan sehingga kita dapat 5 angka setiap bulan. Setiap bulan. So kalau korang nak tahu, korang boleh join webinar malam ni pukul 9 malam. Percuma je, tak ada kena bayar apa-apa. Disebabkan percuma, so tempat ni sangat-sangatlah terhad. Siapa cepat, dia dapat. Malam ni pukul 9. So korang boleh tekan je link dekat saya punya bio tu. Webinar start pukul 9 malam. Setengah jam je, tak lama pun. So lepas korang dah habis dengan webinar nanti, korang dah boleh decide sama ada korang nak mulakan atau korang tinggalkan. RM20 mungkin nampak kecil, tapi mungkin nilai yang kau rasa kecil tu yang ubah hidup kau menjadi yang lebih besar. Style kan?